Hai Desi di sini. Okey, saya nak sambung lagi lah mengenai kemelut PKR Kedah. Saya melihat begini, tuan-tuan. Perebutan sekarang ni, siapa yang nak menjadi ketua MPN ini harus diselesaikan lah. Harus dinotahkan lah. Okay. Saifuddin Nasution pun, you menteri kan. Come on lah, kena style lah sikit. Sekarang ni yang lantikan-lantikan MPN pun tak buat lagi. Kan? Biro-biro pun tak ada. Orang tengok. UMNO duk tengok. UMNO ni, saya nak beritahu kat geng-geng PKR yang duk berebut ni, ada masa tengok TikTok tutur nama. Bukan tutur bercakap tu. Yang ni tutur daripada mana? Daripada UMNO. Okey, nama dia Turun dan Terang. Nampak? Siapa dia yang turun pergi terang tu? Tok Pun. Tu orang nak panggil Pak Tuan tu. Pak Tuan tu. Saya nak tergelak juga bila Sanusi sebut ada seorang tu dia duk panggil nama dia Pak Tuan kan. Patutnya orang yang panggil Pak Tuan tu orang lain. Kan? Orang lain. Tapi dia ada balas lah Sanusi kenapa dia panggil. Saya pun tak tengok lah. Minta maaf lah Pak Tuan tu. Kalau saya panggil Pak Tuan okey lah. Kan? Pak Tuan Syed. Sama jugalah kalau Pak Tuan Syed jumpa saya, panggil juga saya Pak Tuan Syed. Kalau nak lebih hebat, panggil saya Habib. Habib dia tinggi sikit, kan? Yalah, saya daripada Al-Idrus. Al-Idrus ni, siapa tak kenal, tuan-tuan. Kan? Tok Kupaluh, kan? Mufti Kerajaan Negeri Terengganu. Al-Idrus. Baru ni saya jumpa je lah, geng-geng Al-Syed. Sajalah, saya kat Pak Tuan. Kan? Mereka panggil saya Habib. Jadi, berbalik kepada isu ni lah, isu UMNO dah. Pak Tuan tu pun bagus juga cara dia bercakap. Mereka ada podcast. Mereka ada podcast, tuan-tuan. Di Kedah ni, UMNO. Saya duk tengok. Sebab saya social media specialist. Saya mengaku. Mengakulah, tuan-tuan. Kalau takat YouTube saya ni, saya dah setahun ber-YouTube. Orang tengok video saya 17 juta. Nak abang, memang saya specialist. Tuan-tuan belum tentu buat lagi macam saya. Kalau TikTok jangan duk cakap lah. TikTok dekat 150 juta dah duk tengok saya punya video sejak saya ber-TikTok. Jadi apabila saya tengok gerakan yang dimainkan oleh UMNO, yang kita sekarang ni duk bergaduh, ketua penerangan pun tak ada. Ketua penerangan hak dulu, saya ingat cakap pun tak erti. Kan? Macam mana kita nak menang, tuan-tuan? Kita ingat kita pakai aura PMX kita boleh menang kan, tuan-tuan? Minta maaf, tuan-tuan. PMX memang dia ada kekuatan dia. Okey, dia memang ada kekuatan dia. Tapi kalau kita nak menumpang kekuatan dia, tapi kita sendiri tak ada aura, bercakap pun tak erti, kan? Berebut juga, tuan-tuan. Tuan-tuan nak berebut ni, nak jadi ketua lah, apalah. Datuk Zuraidi, okey, dia boleh bercakap. Boleh duk jack Datuk Zuraidi juga. Kan? Dah lah saya tengok media sosial dia. Dia ni macam orang kampung lah. Kan? Kalau saya banding lah saja nak buat perbandingan. Kan? Kalau saya banding Datuk Zuraidi dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution, orang kampung pergi. Kalau orang jumpa lah dua karakter ni, tuan-tuan. Orang Kedah. Ni lah. Aku lah Datuk Zuraidi dengar saya cakap. Ni saya cakap dengan tulus hati saya. Sebab saya social media specialist. Saya boleh menilai karakter macam mana anak-anak muda nak pi. Kan? Kita bukan boleh buat anak muda ni mai kat kita secara paksa, tak boleh. Secara paksa no problem, senang kita pergi terpa dia. Tapi kalau anak muda dia mai kat kita secara organik, hebat, tuan-tuan. Tapi ini saya nak banding lah. Saya nak kata ini banding dia, ni Datuk Zuraidi, ini Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kalau dia masuk kampung, saya ingat orang kampung nak terpa siapa? Tuan-tuan beritahu. Nanti kat komen tu tuan-tuan beritahu. Orang Kedah lah, kan? Kalau Datuk Zuraidi dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution, orang kampung nak terpa kat siapa? Saifuddin ataupun Zuraidi? Kalau saya, Datuk Zuraidi. Sebab orang nampak dia macam orang kampung, tuan-tuan. Orang kampung punya style, dia lain. Kan? Kalau kita ni tak erti nak cakap dengan orang kampung, duk buat duk tepuk, pang satu kali. Kan? Bukan begitu, tuan-tuan. Itu saya kata. Saya melihat dari segi sentimen. Orang kata, dia say hang hebat sangat, hang relevan. Aku relevan apa? Kalau hang tak boleh sampai view 17 juta dalam YouTube, dalam TikTok 150 juta, jangan duk cakap dengan aku relevan tak relevan.
Kan? Pergi tanya kat orang polis, kenal kat DXA. Berapa isu dah saya bantu kat orang polis melalui video saja. Kan? Saya begini tuan-tuan. Saya nak kemelut ini diselesaikan. Datuk Saifuddin Nasution pun jangan dah duk tak apalah, tanpa ketua cabang 9 ni lantak pergi depa, aku boleh ambil orang lain. Tak boleh, saya cakap. Tak boleh. Kita nak memenangkan parti. Kalau kita sendiri tak boleh, orang kata apa, tak boleh mengawal. Itu dipanggil leadership. Kalau saya nak cerita bab leadership ni, masalah tuan-tuan. Dia ada dua. Ni sajalah saya nak bagi kelas sikit dekat geng-geng ketua cabang ni. Sebab anda nak jadi leader kan. Leadership ni dia ada dua. Transformational leadership dengan transactional leadership. Anda di kategori yang mana? Itu dia. Yang saya duk nampak sekarang ni, anda semua kategori transactional. Anda menggunakan kononnya pengaruh. Ada duit, ada wang. Jadi anda boleh membeli, boleh menabur. Jadi orang nampak, wah, terbaik Datuk Seri, terbaik Datuk, duit banyak. Adakah benda itu akan bertahan lama? Tak ada tuan-tuan. Contoh di Sabah, tuan-tuan, awak buat pula habis peluh mata saya, tak tahu. Ekor tak buka pun. Jadi kita nak jadi leader ni, okey, nama dia transformational leadership. Yang mana orang nampak kita, orang boleh inspire, orang boleh motivate, orang boleh anggap kita ni satu idola, something like that lah, kan. Tuan nak tahu lanjut, tanya ChatGPT. Lepas tu kalau nak tahu lanjut lagi, boleh jemput saya. Sebab saya buat kajian dalam bidang tu. Nak habis dah lepas ni, nak Viber, kan. Another level lah tuan-tuan, kan. Jadi saya cakap beginilah, kita nak jadi pemimpin, kita kena tengok dulu kita, kan. Memang adalah orang-orang yang jakun ni yang duk komen pasal saya dalam Facebook. Kalau saya tengok dia kata kita ni nak ambil orang mesti ambil orang politik. Jangan ambil orang tak tahu politik. Orang tak tahu politik ni buat campur kepala otak dia, saya cakap. Hang define dekat aku, hang ni orang politik ke? Cakap politik nak bagi beras, politik nak bagi apa? Nak bagi pampers, kursi roda. Itu level lain tuan-tuan. Sanusi pun tak main level tu. Sanusi sekarang ni dia attack sama. Dia attack pengundi muda. Kalau kita sendiri tak ada magnet untuk tarik pengundi muda, saya sorry lah. Hampa berebut lah. Tapi PRU yang ke-16 ni, huyup, saya cakap. Huyup. But nobody cares. Nobody know you. Satu lagi, okey lah kalau nak tanding di Jitra. Kan, di Jitra ini, komposisi orang yang berilmu ini, dia nama pun Kubang Pasu ini, ni aku nak bagi tahu nah. Kubang Pasu di nama apa? Bandar Ilmu, tuan-tuan. Bandar Ilmu. Bandar Ilmu. Sebab itu Haim Hilman boleh menang Sabsasui. Ni aku nak bagi tahu hak seorang duk tulis dekat Facebook tu. Tak kemas. Kena ambil orang politik. Ni aku nak abang Haim Hilman tu orang politik ke orang bukan politik? Dia bukan orang politik, tetapi dia ada aura. Okey, dia ada aura, dia ada pengalaman, dia ada pengajian yang tinggi, pendidikan yang tinggi. Orang undi dia. Kan? Itu saya cakap tadi tu, balik kita muhasabah diri. Muhasabah diri. Okey? Kita ni boleh ke nak jadi wakil rakyat? Kalau setakat nak pakai aura PMX, lepas tu duk pergi jaja PMX, minta maaf tuan-tuan, orang Sabah pun dah tolak. Ni ambil contoh orang Sabah. Orang Sabah pun tolak tuan-tuan. Kalau nak cerita bab aura PMX ni, apa PMX tak bagi? Tapi saya tak salahkan PMX. Saya salahkan ni lah. Orang-orang yang diberi tanggungjawab, yang berebut jawatan itu, blockchain ke, MPP, semua muda-muda, sembang, kemas, duduk belakang, supaya dia lah pemimpin yang hebat, cukup jumlah. Dia cakap. Ini saya tak salahkan PMX, tuan-tuan. Saya salahkan orang yang, what is your strategies? Kan? What's your strategy? Satgi mai lah. Ketua cabang pencen lah. Askar pencen lah. Mai duk tunjuk hebat. Lah kali dia kata, weh, hampa kalah, move on. Move on kepala bapak hang. Aku nak abang. Ni saya lah. Sama ni saya kasak sikit lah. Dia kata, move on. Saya
seronok dengan penulisan Datuk Zul lah. Pendang. Wah, dia begitu marah sekali tuan-tuan. Orang kata kat dia, move on Datuk. Move on kepala bapak hampa, dia kata. Tu dia. Move on kepala bapak hampa. Padan muka. Lah ni hampa tahulah. Atok sana, atok sini. Biar rakyat yang menilai tuan-tuan. Saya memang saya nak buat live sebenarnya, tapi saya ada kekangan masa sikit. Tapi insya-Allah lah dalam balik nanti ke Jitra, saya akan buat live mengenai kemelut PKR Kedah tuan-tuan. Memalukan tuan-tuan. UMNO duk tengok ya. Lawan. Lawan. Hampa berebut. Lepas ni kami masuk. Sorry tuan-tuan. Kubang palsu. Ingat UMNO nak bagi ya? Taubat lahum dia tak bagi tuan-tuan. Kalau boleh dia nak sapu semua. Amanah dia kata, kenapa nak bagi kat amanah? Amanah kan ada kat undi. Nak harap apa? PKR undi dia. UMNO undi amanah, minta maaf lah. PH boleh undi UMNO, UMNO tak akan undi PH. Ni kena ingat tu sampai bila-bila. Okey, nanti saya sambung lagi part yang ketiga. Cai.